Nak beli rumah tapi takut loan sangkut, loan tak lulus. Nak tahu apa yang bank nak tengok, apa yang ada pada korang? Bank nak tengok gaji dan komitmen bulanan korang. Make sure gaji korang lebih tinggi daripada komitmen bulanan. Jadi bakinya pun mestilah cukup untuk membayar hutang pinjaman rumah yang korang nak beli. Rekod SIKRIS ataupun SITOS. Korang mesti pernah dengar kan perkara ni. Rekod hutang yang tuan-tuan pernah berhutang tu adalah bersih. Maksudnya tiap-tiap bulan tuan-tuan bayar ikut schedule yang sepatutnya. Jadi kalau rekod tu tak baik, bersihkan dulu rekod tu supaya bank tengok korang adalah orang yang berdisiplin untuk bayar hutang. Bank nak tengok rumah apa yang korang beli. Maksudnya kalau rumah yang korang beli tu ramai orang suka nak beli rumah tu, maksudnya bank pun senang nak jual balik rumah tu kalau korang tak mampu nak bayar. Jadi untuk jenis rumah macam ni, loan senang nak lulus. Jadi bank akan berikan tempoh maksimum selama 35 tahun. Kalau panjang tempoh dia, pinjamannya makin rendah, bunganya makin banyak. Jadi dia tahu tuan-tuan boleh bayar rumah tu, tapi pinjamannya pun lama. Jadi dia menjamin wang tu untuk dia dapat balik. Itu saja perkara yang basic korang perlu fikirkan. So, korang fikir faktor mana yang paling penting untuk loan lulus? Jom komen.